Start tahun 2027, anak umur 6 tahun dah boleh masuk darjah 1. Tapi sebelum daftar, parents kena consider 3 sebab ni dulu. Yang pertama, ini bukan perkara baru. Negara lain macam UK, Scotland, New Zealand hantar anak masuk sekolah rendah seawal umur 5 tahun. Jerman, Canada, USA dan banyak lagi hantar anak pada umur 6 tahun. Jadi, langkah ni tepat dengan perkembangan kanak-kanak yang lebih advance berbanding 10 tahun dulu. Yang kedua, boleh jimat yuran tadika. Yuran sekolah lebih berstruktur dan terkawal. Banding dengan yuran tadika, parents kena fikir yuran bulanan, aktiviti, charge itu ini yang makin naik. Kalau anak masuk darjah 1 awal, ringan sikit beban nak bayar semua tu. Yang ketiga, kita kena sedia menuju ke arah negara menua. Bila anak-anak masuk pendidikan formal dan join sektor pekerjaan lebih awal, kita akan kurangkan jurang orang tua dan golongan muda yang dah bekerja. Ramai juga parents yang concern pasal isu anak masih belum mahir 3M, tak dapat bermain dengan lebih lama sebab kena start pelajaran formal terlalu awal dan isu kelas atau sekolah tak cukup. Tapi pokok pangkalnya, parents tak wajib pun untuk daftar anak awal. Hanya digalakkan hantar secara sukarela kalau rasa anak dah bersedia. So, parents yang anak akan masuk 6 tahun 2027 nanti, nak hantar tak anak masuk darjah 1? Ke stay je dekat tadika? Follow Isandra.my untuk info best macam ni setiap hari.